Mayat seorang lelaki yang sudah reput ditemukan di kawasan kebun kelapa sawit di Kampung Parit Bunga Laut Sungai Mati, Tangkak, Johor kemarin. Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintendent Roslan Muhammad Talib berkata pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berhubung penemu mayat itu pada jam 3.15 petang. Jelasnya, pemeriksaan awal mendapati identiti mangsa belum dikenal pasti termasuk status kewarganegaraan berikutan keadaan mayat telah mereput selain tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemukan di lokasi kejadian. Siasatan awal juga mendapati tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sehubungan itu, orang ramai yang kehilangan ahli keluarga, kenalan atau mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan. Maklumat juga boleh disalurkan dengan menghubungi Ketua Balai Polis Sungai Mati SM Azam Nordin di talian 012-241-6116 atau bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tangkak di nombor 0697852222.